Okay, Assalamualaikum guys. Aku Denny. So, hari ni kita bukan dengan orang yang biasa-biasa guys. Dia orang cakap gaduh punya orang. dia, dia bukan orang biasa-biasa lah. So, kita bersama dengan Umar Al-Matin. Yo. Yeah. So Umar Ya. boleh kenalkan diri sikit tak? Sebab ada penonton-penonton yang orang cakap tak discover lagi Umar Al-Matin ni. Okay guys, nama saya Umar Usman bin Abu Bakar, berasal daripada Port Klang, Wah. Port Klang, Colombia. Wah, Kelang-Bia. Colombia. Kelang-Bia. Okay. Saya memang asal sana kan. Asal sana lah. sana apa Okay, semua. faham. So, macam kita tahu Umar dah fight untuk berapa tahun? Daripada umur 13 tahun. Daripada umur 13 tahun. Okay. Apa yang sebelum umur 13 tahun tu sebenarnya apa yang dorong Umar untuk orang cakap masuk ke dunia Muay Thai ni? Okay. Masa saya umur 12 tahun, saya jajah 6. Okay. Saya jajah 6. Kehidupan macam biasa. Sebelum tu belum kenal Muay Thai lagi. Okay, Belum tahu fighter apa semua, dan saya pun tak tahu nak bergaduh sangat apa semua. Okay. Masuk je zaman remaja di umur 13 tahun, dekat Kelang. Saya first day sekolah menengah Form 1, saya dibuli lah. Dibuli. Kita say no to bully kan? Saya dibuli, kena pau apa semua. Ush. Jadi Duk Kelang lah. Ya, itu Duk biasa Kelang lah. lah. Lepas tu dari situ saya sempat tak tahan, saya kena bully. Saya cakap dengan abang saya. Saya masa tu Form 5. Saya Oh, Form Umar 1. ada abang? Ada. Oh. Saya ada 2 orang abang, 5 orang akak. Oh, Mai. Umar. Saya paling last lah. Paling last lah. Bungsu lah. Bungsu lah. Okay. Lepas tu dah minta tolong abang semua apa semua. Abang Okay. pun bantai budak tu apa semua. Kena gantung sekolah. Lepas tu abang saya cakap kat saya, jangan jadi lembik sangat apa semua kan. Abang Jadi, masa tu dah Muay Thai lah? abang dah Muay Thai dulu. Abang dah main Muay Thai dulu lah. Okay, faham. Saya dah main Muay Thai pada Form 4 ke Form 3 dah main dah. Kalau orang lama kenal lah, Al-Kawi lah. Orang Kelantan kenal lah. Saya Al-Matin, dia Al-Kawi. Boleh tahu tak macam nama Umar tadi? Umar Al-Matin. Umar Al-Matin. Al-Matin tu memang nama. Tak. Tu nama gelaran je lah. Nama Yang gelaran dapat je lah. gelaran ni arwah ayah saya yang bagi sebenarnya. Oh, ya. Umar Al-Matin, Al-Kawi. Daripada arwah ayah saya. Dia sebab dia suka nama lama-lama. Apa maksud Al-Matin tu Dia sebenarnya? 99 nama Tuhan. 99 nama Tuhan. Al-Matin salah satu, orang cakap apa, yang paling gagah lah. Okay, faham. Nampaklah gagah tu. Nampaklah tu. Okay. So, okay, Umar belajar habis tak? Belajar sekolah? Habis. Alhamdulillah habis. Umar study kat mana? Saya di Tengku Ampar Rahimah. Okay. Kita panggil Stash lah. Stash. Stash. Dekat Kelang. Stash macam family eh? Family lah. Sebab salah satu sekolah. Faham. Okay. So start daripada umur 13 lah. Okay. Start 13 tahun saya dibuli. Lepas tu abang saya pula macam cakap saya jangan lembik sangat apa. Saya di situ saya cakap tak boleh jadi ni, nakkan jadi orang macam pandai lawan lah. Di situ saya start belajar Muay Thai apa semua. Mula-mula belajar tu memang sakit ya. Saya lalu kena bedok abang saya lah. Siapa yang train Umar? Abang saya. Okay. Lepas saya train dengan abang saya, baru saya train dengan coach saya. Coach Okay, lama. Sebab saya lama dulu lah. Pas starting dulu lah. Orang lama lah. Faham. Masa tu 13 tahun lah. Okay. Assalamualaikum, hai semua. Terima kasih kerana menonton. Sedikit perkongsian, SG Academy adalah kolej TVET yang telah berkhidmat selama 27 tahun dekat Malaysia tau. So, kalau korang gagal SPM ataupun SPM korang tak memuaskan ataupun korang tak ada SPM langsung, korang still boleh mohon untuk belajar dekat SG Academy untuk mendapatkan diploma. Kami juga menawarkan program-program yang tengah high demand dekat dalam industri. Lupa nak mention kepada pelajar-pelajar Indonesia, korang juga boleh memohon untuk belajar dekat SG Academy sebab ramai pelajar-pelajar Indonesia yang belajar dekat SG Academy. Okay, terima kasih dan jom kita sambung tengok podcast. Bye. Apa tadi nak tanya, lupa dah soalan ni. Sampai lupa soalan. Macam apa tadi? Umur 13 tahun. Okay. First fight umur berapa?
Saya training masa dalam saya 13 tahun juga. Dalam tahun Okay. yang sama saya training dalam 3 bulan macam tu. Saya terus main pro. Uish, serius lah? Serius. Oh, terus main pro Terus main pro masa So tu. apa macam, ya kita kan macam Umar kan, Umar start 13 tahun. Lepas tu baru 3 bulan kot training kan. Masa tu saya memang training all out lah. Tapi tak expect pula terus lawan pro sebenarnya. Tapi saya so, okay je sebenarnya. apa masa tu feeling macam mana? Feeling tu memang takut gila. Berdebar. Rasa macam apa nak jadi, nak mati apa semua. Terus lawan pro Terus lawan pro. So masa tu opponent Umar memang dah experience lah? Ya, dah experience. So same age? Tak, dia lagi tua daripada saya lah. Oh ya? I think dalam masa saya lawan tu umur dalam 20 lebih Ui, tu lah. 13 tahun? Uish. Ya betul? Betul. Serius lah? Saya lawan tapi saya kalah. Saya kalah point. Memang tak masa tu cowboy lah. Cowboy gila cowboy. Ui. 13 tahun lawan 20 tahun guys. First fight pula tu. Dari situ saya belajar pentingnya stamina, pentingnya teknik, pentingnya strength. Dia bukan buta tuli je. Training sikit terus lawan. Since that lah. Step by step. Dari situ saya belajar pentingnya kita kena disiplinkan diri apa semua. Macam mana nak dapatkan skill. Nak kena belajar pada orang yang pengalaman. Dari situ belajar, proses belajar. So, okay Umar. There's a lot of people out there yang macam dia jadikan Muay Thai ni apa orang cakap full time dia punya career. Dia cakap dia put aside academic sebab dia cakap kau tak perlukan akademik pun sebab kalau kau ada skill. Umar agree tak dengan statement macam tu? Untuk Muay Thai ke? Tak, I mean generally kan. Macam dia letak ke dia tepikan akademik sebab dia nak fokus on Muay Thai. Tapi the real question is sekarang akademi tu penting tak? Maksudnya ilmu tu penting tak? Belajar tu penting tak? Penting. Bagi Umar lah. Bagi saya sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab saya lagi bagus kalau banyak kelebihan sebenarnya daripada kita fokus kat satu kelebihan saja. Macam saya fokus kat Muay Thai. Saya pun teringin nak belajar daripada segi memasak ke, bidang komputer ke. Sebab itu salah satu orang cakap apa, daripada kelebihan yang kita ada. Senang nak cari kerja. Faham. Orang cakap experience dengan pengalaman dua-dua lagi penting lah. Betul juga kan. Apa-apa pun yang penting belajar tu penting. Saya pun kena pandai semasa lah. Ada masa saya training, ada masa saya belajar juga. Tapi memang saya terus terang saya cakap belajar saya out. Tapi Alhamdulillah SPM saya lulus lah. Belajar saya out apa semua. Tapi saya teruskan belajar walaupun hari-hari training barai apa tetap kena pergi sekolah juga. Ada setengah budak dah training apa semua malas nak pergi sekolah, penat apa semua. Benda tu kena Kena balance lah. Kena balance lah. Kena balance. Ada masa kita lawan, ada masa kita belajar. So okay, kita dah ke orang cakap since Umar dah touch about time management kan. So macam kita tahu, semua tahu yang Umar baru cerita tadi kan, dia start daripada umur 13 tahun kan. So saya nak tanya Umar, macam mana Umar manage masa sekolah dengan training tu? Okay, pada form 1, form 2 saya sekolah petang. Form 3, form 4, form 5 saya sekolah pagi. Macam biasa lah. Okay, pada form 1, form 2 tu saya training lepas saya balik sekolah. Oh, lepas balik sekolah. So basically memang balik sekolah training. Balik sekolah training. Itu je rutin saya hari-hari. Sebab saya tak ada sekolah tambahan, tak ada pergi sekolah agama ke tak ada. Okay, sebab keluarga saya pun tak adalah senang sangat, tak adalah susah sangat. Dia 50-50 lah. Okay. Masa tu bila sekolah petang, saya tahu saya ada fight apa semua. Saya sekolah macam biasa, pukul 12 sampai pukul 5.30, pukul 6 macam tu kan. Balik sekolah saya terus pergi jogging. Buat jogging apa semua. Habis jogging saya datang gym, terus training sampai pukul 10. Hari-hari lah? Hari-hari. So ada tak macam orang cakap masa training tu kan, lepas tu masa dekat sekolah still ada orang kacau tak? Masa form 1, form 2 yes ada orang kacau. Tapi saya tak tunjukkan taring lagi lah. Saya just tapi adalah eager dia tu. Tapi ujung
dah masuk form 3 baru saya keluar taring. Sebab Oh. masa form 1, form 2, form 3, form 4, form 5 tak ada. Oh ya. Ya, sebab sekolah saya form 1, form 2 petang, form 3, form Faham. 4, form 5 pagi. So Jadi dah masuk form 3 tu. baru saya keluarkan taring Faham. silap orang situ. So masa tu macam sini-sini kacau kan. Relax lagi situ. Sebab okay, majoriti diorang kacau time diorang balik sekolah. Saya nak masuk sekolah. Oh. Diorang tak ada sekali dengan saya macam saya nak masuk sekolah, diorang masuk sekolah tak. Sebab diorang sekolah pagi, lepas tu balik tengah hari. Saya tengah hari datang, saya balik petang. Time bertemu dekat pagar sekolah tu yang kena. Dia orang kacau lah. Diorang pau apa semua. Pau apa semua. So diorang tahu tak yang Umar? Masa tak tahu lagi. Okay. Start form 3 ujung tahun kot. Masa tu saya ada menang kebangsaan untuk wakil sekolah. Muay Muay Thai. ada Muay Thai? Ada. Sekolah? Dia ada wakil sekolah dengan wakil negeri dengan wakil interclub. So Umar wakil interclub? Saya wakil interclub dengan sekolah. Saya main untuk Melaka tapi saya wakil untuk sekolah saya. Macam tu. Lepas tu lepas saya menang tu saya dapat anugerah daripada sekolah. Jadi situ ramai yang tahu. Ramai yang tahu Saya main Muay Thai. Tapi diorang tahu juga saya main Muay Thai tapi nak test juga. Itu masalah. Diorang kuat menekan. Kuat menekan. Jangan nekan kan. So okay, ada tak yang macam yalah, Umar quite well known juga sekarang kan, dengan nama Umar dah lawan Fahri, siapa lagi, Kabilan, Izzat Zaki, siapa lagi, Putra. So kan Umar dah quite well known kan. So ada tak yang macam daripada kawan-kawan Umar yang orang cakap ragu-ragu dengan Umar punya career as a Muay Thai, lepas tu tiba-tiba dia datang balik, macam dia claim lah, cakap aku Umar aku kenal kau dari kecil semua. Umar ni ada tak? Ada memang banyak. Banyak apa semua. Tapi kita tak nak lah orang cakap apa sombong lah. Tak nak lah kata kita pernah jumpa, pernah kenal apa semua, as dah berkenalan apa semua, kita still tegur macam biasa je lah. Walaupun orang claim ke apa, saya okey je, tak ada masalah pun. Ada tak yang macam dia betul-betul ragu dengan Umar? Dia siap cakap lagi kat Umar, cakap kau memang tak boleh pergi lah. Lepas tu dia datang balik bila dah tengok Umar quite well known orang cakap kan, dah kenal dah masuk Fury apa semua, tiba dia approach balik Umar, cakap macam-macam, cakap yang dia ada. Tidak, ke circle saya ada lah, tapi benda tu rumlah kehidupan. Betul. Saya macam malas nak pening-pening kepala apa semua, lantak. Tapi jangan kacau sudah. Betul. Just focus on apa yang kita buat lah kan. Kadang-kadang orang jumpa tegur je. Lepas tu dia tahu saya naik, claim. Saya pernah jumpa kawan dengan apa semua, saya okey je. Tak baik macam tu guys. Jangan buat macam tu So okay, apa orang cakap dalam sepanjang Umar, yalah daripada umur 13 tahun, sepanjang Umar menjalani dunia Muay Thai, ada tak rasa macam nak give up kan? Rasa ada satu hari tu rasa down, macam rasa tak nak teruskan, ada tak? Sometimes tu ada. Saya rasa macam kalau seorang-seorang lah. Ya, saya seorang-seorang. Sebab sebelum ni saya ada mental breakdown sikit. Adalah banyak masalah apa semua sebabkan Muay Thai ni. Bukan sekali dua, banyak kali lah saya kena apa semua. Tapi dalam kepala otak memang cakap nak kena down, tapi hati kata tak boleh. Sebab benda satu kita minat, kedua sebab kita cari makan. Sebab dalam Muay Thai ni lah yang saya cari makan untuk saya punya duit, saya pendapatan apa semua. Sebab saya boleh kerja dengan orang lain, tapi buat masa sekarang kalau kerja benda biasa, contohlah kita kerja office 10 tahun, 20 tahun, orang takkan kenal kau. Betul. Bagi sebab saya minat Muay Thai ni sampai saya nak orang kenal saya siapa saya sebenarnya. Lepas tu saya main Muay Thai. Sama juga kalau kita main bola, main hoki ke apa ke benda ni kan. Kita nak buat sampai orang kenal kita, siapa kita. Apa yang Muay Thai buat perjalanan Muay Thai kita sampai macam ni. So apa yang dorong Umar daripada macam dah down down apa semua, lepas tu apa yang buat Umar nak teruskan? Ada sikit pesanan. Satu, bila saya mental breakdown macam saya macam nak give up ke apa ke, jangan putus asa. Kedua, ingat family Saya ingat family, saya ingat saya punya wife,
Saya ingat saya punya coach yang pernah cakap dulu, Muay Thai ni daripada awal-awal lagi ada cakap Muay Thai ni memang sakit lah. Apa-apa jadi jangan give up lah benda tu. Sometimes dia akan kacau mental kita sampai kita menangis weh. Betul-betul nak give up, malas nak main dah apa Fighter semua. pun nangis kan. It's Fighter okay. bukan batu. Betul, fighter pun ada perasaan guys. Fighter pada perasaan. It's okay to cry orang cakap kan. Kalau kita down, Tapi it's kita okay nangis to cry. saya senyap lah. Nangis kita-kita dah lah jangan bagi tahu orang kan. Tapi ni eksklusif guys. Umar Al-Mati nangis. Okay. Tapi apa-apa pun semua manusia kan. Ya, manusia Diorang ada up down, orang cakap hidup macam roda kan. Betul. Tak semestinya kita kat atas. So, pengalaman orang cakap pengalaman, okay, kita pergi ke pengalaman manis dulu kan. Okay. Pengalaman manis semua sepanjang berada kat dalam dunia Muay Thai. Orang cakap apa pengalaman manis tu? Pengalaman manis disebabkan saya main Muay Thai, saya jumpa saya punya wife lah. Kak Azila? Yeah. Betul. Kedua, pengalaman manis juga. Sebenarnya Muay Thai ni enjoy sebenarnya. Dia enjoy kat mana tau. Contohlah kalau kita dapat, saya duduk Selangor Saya duduk Selangor, saya training apa semua. Saya dapat fight kat luar. Benda tu bagi saya berjalan-jalan tau. Oh ya? Yeah. Betul-betul juga sebenarnya kan. Jalan pergi Indonesia ke, pergi Thailand ke, pergi Cambodia ke. Lepas fight, kita jalan-jalan. Benda tu peluang lah orang cakap. Benda saya tak pernah pergi, saya boleh pergi. Betul. Jadi benda tu seronok apa lah? Macam, yelah macam kat Fury hari tu kan. Fury bila? 8 bulan lepas? 8 bulan lepas ni. 8 bulan kan? Bulan 4 tahun lepas. Bulan 4 tahun lepas bulan kan? 5 macam tu lah. Umar ada call out untuk orang cakap dengan lawan nombor 1. Yeah. So, Umar betul maksudkan lah benda tu. Memang Umar nak orang cakap apa, macam mana nak cakap, apa niat Umar call out nombor 1 tu? Okay, saya dah banyak fight dengan orang pengalaman. Okay, saya pernah fight dekat Cambodia, saya pernah fight dekat Thailand, pernah fight kat China. Tapi guys, fight yang kat Cambodia tu orang cakap gila. Saya ada tengok satu klip yang Umar apa? Spinning elbow. Yang patah rahang kan? Patah rahang member guys. Patah rahang member. Jadi saya suka lawan orang yang ada pengalaman sebenarnya. Pengalaman, saya suka lawan orang yang champion. Ni bukan nak kejar nama ini daripada side saya sendiri. Saya memang suka lawan orang macam tu. Orang cakap nak ambil pengalaman, menang kalah kita. Menang kalah tu belakang cerita kan? Jadi yang penting saya dah lawan. Sebab tu saya call out nombor 1. Dia bukan nak lagak ke apa ke, tak, itu memang saya yang nak sendiri. Saya memang nak lawan orang yang ada pengalaman apa semua. Let's say lah lawan dengan orang juara dunia kan. Kita dah tahu macam mana juara dunia punya style lawan macam mana. Dari situ kita belajar. Sebab saya suka mengkaji. Kalau saya lawan orang sini, orang ni tahap dia level mana apa semua kan. Adakah saya lepas lawan dia dengan teknik saya, ataupun saya nak kena membuari teknik saya yang kena buat sendiri. Betul kan. Sebab apa orang cakap, kita kena try new things kan. Tak tahu lah setengah orang kalau tak tahu lah, mungkin takut ke apa ke. Tapi bagi saya benda tu bukan takut, bagi saya untuk challenge diri saya. Orang cakap apa? Bak kata Ben Zulu, menang ke kalah ke, yang penting nombor 1 dah kena letak dalam CV. Okay, itu pengalaman manis lah. Okay, so kita pergi ke pengalaman pahit. Kalau Umar don't mind untuk share dengan kita semua lah kan. Ada tak pengalaman pahit sepanjang dekat dunia Muay Thai ni? Ada banyak gila. Pengalaman pahit salah satu contoh lah. Bila kita dah selalu menang apa semua, right? Bila kita down, bila kita kalah salah satu tahap tu, contoh lah saya pernah main kat Cambodia apa semua. Saya kalah, saya terus jatuh macam ni. Bila jatuh, kita perlukan supporter daripada orang kita lah, bagi semangat apa semua. Ada, tapi majority more kepada haters lah. More kepada orang yang tak suka kita apa semua. Lagi kita down, cakap kita buruk pasal kita, tak kuat lah, apalah. Baik, kita dah cuba yang terbaik apa semua. Menang kalah tu adat. Menang kalah tu adat. Menang kalah tu adat. Menang rezeki, kalah cuba lagi. Betul? Tapi lepas tu adalah dalam Muay Thai ni yang orang cakap circle kita, masalah dengan kita apa semua. Dulu okey,
Lepas tu bila ada masalah, sekarang dah jadi lain apa semua. Jadi benda tu lumrah. Lumrah. Saya asyik pelat dia tadi. Okay. Ah. So, mana cakap after Fury tu ada fight lagi? Okay. Sebab Yeah. nak tahu masa saya 2024, Uh-huh. itu fight paling kau punya. 2024. Paling kau punya, memang back to back saya punya fight. Oh, Daripada sebelum bulan puasa, sebab saya ada main kat Cambodia. Saya ada Liga Super 16. Rasa dekat almost 10 kali saya lawan. Tapi Alhamdulillah saya masuk ke final. Daripada start event tu, setiap 2 minggu sekali saya kena pergi Cambodia, balik. 2 minggu sekali pergi Cambodia, balik. Ui, capek. Penat tu. Okay. Lepas tu dalam masa sama, sebelum bulan puasa tu saya dah ada fight apa semua. Time puasa pun saya fight. Time puasa saya fight 3 kali. Untuk Cambodia. Selang raya kedua, raya ketiga je tu saya terus training, lepas tu sambung Cambodia balik. Lepas raya tu saya main dekat Fury. Lepas tu Cambodia balik. Balik Perlis, saya ada lawan kat Perlis. Lepas tu rehat sebab tu 2-3 hari pergi Cambodia balik. Memang back to back sampai bulan 8 ke bulan 9. Masa tu memang, masa tu niat saya nak cari duit untuk kahwin. Masa tu saya ada majlis untuk kahwin apa semua, saya dengan wife saya lah. Masa tu dah tunang lah kan? Dah kahwin awal dah. Masa tu cuma nak buat majlis hujung tahun. Faham. Saya kumpul duit. Daripada duit saya fight lah. Saya kumpul. Memang 2024 tu saya tak merasa langsung duit saya fight. Duit saya fight, duit saya kerja. Orang cakap ujian kahwin, lepas kahwin apa semua kan. Memang saya tak merasa apa-apa langsung. Saya kumpul duit. Memang badan lunyai gila lah. Lunyai gila badan. Back to back tu Back to fight. back fight. Sampai Puasa fight 3 kali. saya lawan dengan Fahri, saya pecah sini. Saya nampak kat tu. Lawan pecah sini, saya kena berapa jet? Belas jet juga lah. Luar dengan dalam. Nampak luar pecahan, dalam pun pecah sebenarnya. Okay. Saya pecah Kena elbow tu kan? Kena elbow. Masa tu saya kick Fahri elbow. Memang Fahri tu memang power elbow lah. Saya memang akui dia power elbow. Tapi Umar Amati kena dengan fast elbow. Orang panggil saya fidget spinner. Okay, lepas saya lawan Fahri tu, saya pecah. Saya recover 2 hari je. Saya jahit hari ni, rehat esok, lusa saya sambung training, lepas tu pergi Cambodia. Lepas tu saya fight tu, isteri saya yang tolong saya buka benang sebab masa tu melekat. Saya harap-harap tak pecah lagi masa tu, masa melekat tu lah. Lepas isteri saya buka. Dia dah fully tertutup ke? Dia tak tutup, dia cuma melekat. Tapi still basah. Dia say kalau kena tumbuk sekali one shot, boom, dia koyak balik. Kan? Tapi rezeki Alhamdulillah lah. Masa fight tu, lepas isteri saya buka benang, lepas tu saya makan mouth guard pun sikit-sikit je. Masa tu. Sebab dah kat sini dah koyak juga. First time saya makan, orang cakap apa, makan nasi, makan bubur ikut straw ayat pepatah tu, dah dengar tak? Makan nasi ikut straw, guna straw. Makan nasi guna straw. Saya guna straw tau. Jadi saya buat bubur masa tu. Saya tak boleh, sebab mulut memang dah total tak boleh nak buka. Tak boleh nak kunyah, tak boleh minum air pun pedih apa semua. Jadi saya makan bubur guna straw je. Disebabkan fight dengan Fahri masa tu. Okay. Lepas tu, lepas saya fight apa semua, sambung fight kat Cambodia, memang saya jaga muka kau-kau punya. Masa tu memang main pakai IQ lah. Tak mengharapkan power, tak mengharapkan ni. Main 5 round, Alhamdulillah, Allah berikan saya rezeki, saya menang round 3. Knockout. Round 3 dengan punch masa tu. Rezeki lah. Saya memang masa tu cakap nak nangis pun ada lah. Sebab masa tu saya fikir, ini memang kalah ni kan. Saya memang dah down. Mana nak jaga stamina, mana nak jaga muka, orang cakap kan. Masa tu badan memang dah all out. Memang dah habis lah. Memang badan dah tak ada apa. Tak ada apa lah. Memang dah bercakap ranting lah. Badan dah tak ada khabar. Saya kena cut weight. Saya normal weight saya 64, 65. Kena turunkan lah. Kena turun main 57. Masa tu. Kat Cambodia. Kat Cambodia. Orang Cambodia kecil-kecil ke? Depends. Ada yang besar, ada yang kecil. Dia sama macam Malaysia juga. Cuma Cambodia punya style, majority kalau Malaysia, fighter-fighter Malaysia pergi dekat Cambodia, majority semua KO lah. Sebab satu-satu sebab apa? Culture diorang kat sana, cara diorang training memang gila lah. Memang gila-gila. Sebab pernah training kat Cambodia? Tak pernah? Umar pernah training kat Cambodia? Tak pernah? Sekali je. Tapi saya Saya pernah training sekali kat Cambodia. Lepas tu memang kau lagi kau lah daripada saya punya training. Kau. Sebab Malaysia punya culture, kita punya training ada yang bagus-bagus, ada yang
Orang cakap apa tak ada experience lah bab nak training. Kadang-kadang training sendiri, tak ada coach apa semua, itu masalah lah. Cambodia punya training, diorang memang 100% keras, stamina, power. Cuma problem diorang kat situ, teknik diorang kurang. Dari segi Yelah, teknik. there's pros and cons lah orang cakap kan. Untuk fighter-fighter Malaysia, majoriti yang pergi Cambodia saya tengok ramai KO. Satu sebab strength body tak ada. Kedua, stamina. Ketiga, IQ pun tak ada. Maksudnya teknik nak lawan Cambodia, cara Cambodia pun tak ada. Sebab majoriti Cambodia memang punch gila power lah. Punch, kick, stamina macam tak ada jantung punya. Memang kau-kau punya. Sebab daripada round pertama dah sampai round 3 memang diorang push je. Oh ya? Push je. Punch, kick, elbow apa semua. Cuma kita perlu tahan macam mana nak tahan diorang punya tu. Tunggu diorang buat mistake. Tunggu ruang. Dia buka ruang, kita bagi dek. Dari situ saya belajar cara nak fight dengan Cambodia macam mana. Saya pernah kalah juga. Tapi kalah point lah maksudnya. Saya cuba survive apa semua. Majoriti saya menang, semua menang KO kat Cambodia. Baik. Umar Al-Matin guys. So maksudnya 2024 adalah game yang paling banyak untuk game Umar. yang paling bukan teruk lah, paling hardcore bagi saya. Paling hardcore. Masa tu memang cakap niat nak cari duit apa semua. So berapa masa Fury, after Fury Cambodia. So after Cambodia tu ada lagi balik Perlis. Saya lawan dengan Thai. Orang Thailand. Saya lawan kat Thailand. Masa tu ada international punya fight lah dekat Malaysia. Dia buat kat Perlis. Saya lawan kat Perlis. Masa tu alhamdulillah rezeki menang juga. Menang KO round 2. Menang KO. Masa tu memang niat kita pun, niat kena penting lah. Niat penting salah satu sebab juga. Nawai itu lah. Kalau niat kau salah, tak ada rezeki lah. Kalau niat betul-betul kita nak fight ni sebab apa, nak tolong family, sebab negara, nak cari kita punya pendapatan, InsyaAllah Tuhan tolong lah. Betul. So total berapa game dah? Total berapa fight lah Umar fight? Tahun lepas punya ke atau yang currently lah. Yang currently latest 181. 181. Masa Fury 177 kan? 177. Okay. Masa sebab macam ni saya boleh dapat banyak fight sebab daripada saya umur 13 tahun memang saya dah banyak main pro. Kat Kelantan, kat Terengganu. Dia start kira daripada pro lah kan? Kelantan, Terengganu. Saya cuma stop masa PKP saja. Oh ya? Okay. Yalah sebab tak boleh. Masa PKP, okay, saya pernah lawan Putra masa tu. Best ni. Ramai tak tahu masa ni. Masa ni ramai tak tahu lagi. Okay, masa tu PKP. Saya dah lama gila tak fight apa semua. Lepas tu saya dah longgar sikit PKPB masa tu PKP yang boleh PKPB. buat macam tournament sikit apa semua tu. Tapi ada lah SOP dia. Tak boleh rapat-rapat apa semua. Masa tu saya ada join satu event untuk fight F3 nama dia. Masa tu saya just prepare. Masa tu saya kerja. Saya ada kerja. Saya prepare untuk fight Putra. Masa tu pun tak solid sangat. Masa saya lawan Putra tu, saya training dengan saya punya wife. Masa tu saya baru kenal dengan dia. Saya tertumpang gym orang. Saya tak ada coach, tak ada apa. Lepas tu saya ada join satu team baru lah. Masa tu lah jumpa ni. Masa tu sebelum PKP saya dah jumpa. Saya kenal isteri saya 2019 ke 2020. 2019 ke 2020. 2020. Sebelum COVID lagi lah. Kita COVID 2019. 2019 COVID-19? 2019. Kan Tapi yang kena lockdown 2020 kan. Ya betul. Tapi yelah orang-orang dah lah. Saya dah kenal lama. Tapi betul-betul kenal 2020. Faham. Lepas tu lawan dengan Putra. Masa tu saya tak tahu saya lawan Putra. Tapi kenal lah Putra tu siapa? Saya dah lama kenal dia. Saya dah lama kenal dengan Nida. Sama kenal dengan Jordan Boy. Saya dah lama kenal lah. Ada bersaing main motor. Saya dah kenal 2 orang lah. Masa tu masa saya umur 13 tahun, abang-abang dia tengah top. Kenal top. Jordan Boy dulu tengah zaman prime. Jordan Boy zaman prime. Memang zaman prime lah. Lepas tu saya lawan dengan Putra masa tu budak lagi kot. Bawah saya 2-3 tahun macam tu lah. Masa tu saya Putra sekarang pun umur berapa? 22, 23 tahun ni. Itu lah. Saya lawan dengan dia. Masa tu saya terus terang cakap saya training tak solid, stamina tak ada, strength tak PKP ada. Lepas PKP masa tu salah saya juga sebab saya macam dah lama tak lawan apa semua kan. Masa nak comeback lah.
Lepas tu pun saya training pun sekadar jogging apa semua. Lepas tu lagi 3 hari nak fight, saya ada buat preparation macam sparring, pad work. Lagi 3 hari nak fight. Lagi 3 hari nak fight. Yeah. Lepas tu memang angin saya out lah masa tu. Tapi saya mengharapkan pakai otak je lah. Saya lawan dengan Putra. Lepas tu hari kejadian saya lawan dengan Putra tu, memang round pertama tu fight dulu. Still ada stamina. Masuk round 2, round 3 saya dah out. Saya ingatkan boleh main pakai otak. Boleh lawan pakai otak. Tapi tu orang cakap, kalau stamina kau ada, IQ kau tak ada, tak boleh juga. Kalau IQ kau ada, stamina kau tak ada pun tak boleh juga. Jadi benda tu kena balance. Kena balance. Betul. Masa saya lawan beza dengan Putra tu, saya experience je lah level dengan dia kan. Masa tu dia pun baru-baru lagi. Dari situ saya lawan dengan Putra. Memang cakap apa, ganas gila lah. Tapi Dia saya cuba survive lah. tu. Cuba survive. Macam-macam saya bagi elbow, high kick, body punch apa semua. Lalas saya yang kena. Kalah point ke? Kalah point. Masa tu memang cakap apa, Putra masa tu solid lah. Saya sendiri mengakui dia solid masa tu lah. Cakap. Start dari situ lah yang Putra dah start naik rezeki dia. Tapi saya support juga. Dia bukan masalah macam kita nak musuh tau. Bila kita dah lawan, kita kalah, apa semua jumpa cakap musuh lah apalah. Tak ada pun kadang-kadang. Memang tak ada. Kita macam orang cakap rezeki orang kan. Fight is fight. Lah. Bila turun ring kita kawan. Betul. Tapi setengah orang netizen ni buat macam benda ni macam orang bila fight ni macam nak bunuh lah. Macam gaduh sama gaduh. Gaduh sama. Turun ring pun gaduh. Dia nak ikut macam UFC punya style lah. Kita Malaysia. Okay, so betul lah, kita dah tahu pasal Umar kan. Dekat atas ring kan. So sebab kita biasalah netizen yang tengok. Bukan netizen lah, semua orang lah. Semua orang kan tengok. Sebab saya personally, saya tak pernah masuk atas ring. Saya pun tak pernah fight atas ring. Saya teringin nak join Muay Thai, tapi itulah. Boleh. Nanti try datang, kita buat macam fighter punya training. Awak rasa saya punya training macam ni? Oi, takutnya. Tapi adalah teringin tu kan. Boleh. Sebab selalu kat tengok. So orang cakap experience atas ring yang tahu tak, orang ramai kat keliling ring apa semua. First time Umar rasa atas ring yang ramai keliling tu bila? Masa first time saya fight, masa saya fight pro tu, event tu tak berapa nak ramai sangat. Jadi saya tak rasa. Bila banyak kali saya dah fight, saya first time fight kat Titi Wangsa, Kuda Merah silap masa tu. Masa tu memang ramai lah. Ramai gila lah. Saya fight sampai saya tak boleh nak cakap apa, gelabah dia tu lain macam. Macam kita ni tengah buat show pula. Gelabah dia tu. Yelah, orang ramai kot. Tengok kita. Sebab masa tu memang family saya pun datang, kawan-kawan support. Lepas tu daripada orang luar pun datang event tu. Jadi kita punya gelabah, kita punya nervous tu susah nak control. Saya fight dengan orang Terengganu tak silap saya. Hakim YKS. Dia dah ramai lah. Ramai gila lah masa tu. Sebab masa tu pun Datuk Siti Nur Azila dia datang. Dengan Tok M suami dia. Dia datang juga, dia support juga Muay Thai. Memang nervous lah cerita dia kan. 2000 berapa masa saya form 2 kot ke form 3 silap saya. Macam tu lah. Push. Lepas tu dekat masa Fury, saya ada perasan, saya tak berapa nak dengar tau benda punya keliling. Tapi saya ada dengar lah. Diorang macam, I'm not sure they hating on you or ataupun diorang support Umar masa yang lawan Fahri. Masa kan last tu kan Umar nak bagi speech kan, nak cakap kan. Ada orang menjerit something like apa lah, tak ingat lah. Apa? Bertumbuk je Umar macam tu, something like that. Umar dengar ke Umar tak dengar? Saya tak dengar masa tu. Saya tak dengar. Sebab bagi saya macam mana? Ini bagi saya pendapat saya lah. Sebab dekat atas ring kita nak kena fokus on apa orang cakap, breathing apa, lepas tu stamina. Nak kena jaga semua benda tu lah. Tak ada masa nak layan keliling kan. Tapi bila dengar macam hater kat ring ni, orang cakap Diorang tak fight kat atas tu tau. Tak merasai benda tu lah. Tapi diorang bising-bising lah. Saya macam relax boleh. Macam lagi masa tengok masa fight dengan Umar dengan Fahri, crowd bising gila. Dia macam mana lah cakap lah.
Tapi masa fight dengar diorang bising-bising. Masa tu saya memang tak dengar apa Tak lah. dengar. Saya nak fikir, saya nak rehat, saya nak jahit mulut saya nak tidur. 3 benda tu je. Tapi masa okay, itu after fight kan. Kalau masa fight dengar diorang bising-bising. Adalah 2-3 orang. 2-3 orang kadang-kadang jerit apa semua. Saya ada perasan je apa semua, tapi saya buat bodoh benda tu semua. Tapi benda ni macam nak cakap, sukan ni kita main kadang-kadang ada peminat orang luar, ada peminat dengan orang kita. Kadang-kadang orang luar minat dengan orang dia. Contoh saya lawan Indonesia, orang Indonesia mesti support Indonesia, right? Betul. Saya support Malaysia apa semua macam tu. Bila contohlah dia main kat tempat saya, mulalah benda tu cakap, oh Malaysia berat sebelah lah, kira point salah lah, apalah, benda tu orang cakap circle lah. Rezeki atas masing-masing. Tapi jujur saya cakap, masa saya lawan Fury tu saya memang all out lah. All out, betul. All Nampak out lah. gila. Referee apa semua tu memang tak ada 50-50, tak ada. Memang neutral punya. Orang cakap pasal referee 50-50 ni, saya cakap apa, ada masa ayah saya tengok balik fight tu kan. Orang ramai komen yang referee ni macam baru belajar. Majoriti yang komen macam tu semua tak tahu betul-betul rules macam mana. Tak tahu macam mana law Muay Thai, macam mana kita punya apa perjalanan Muay Thai punya time fight tu lah. Tapi saya tengok semua yang bitter semua daripada Indonesia. Biasalah kan. Tapi tak salahkan Indonesia semua juga. Kan. Yelah biasalah kan. Sebab dia memang nak, yelah macam kita cakap lah, kalau kita pergi Thailand, contohlah kita pergi Thailand, lawan dekat Thailand, kita kalah kat Thailand. Mesti orang Malaysia akan cakap, oh Thailand berat sebelah, menangkan orang biasalah, dia. Biasalah, biasa. Sama juga kalau kita pergi Indonesia. Macam Beyond hari tu apa semua orang kata berat sebelah lah, apalah. Dia benda tu bawang maklum lah. Nak kata kalau benda tu berat sebelah, tanggung sendiri lah nanti. Tapi kalau obvious sangat nampak, memang kita dah bantai kau sampai kena count 2-3 kali, dia menang. Itu memang nampak kau lah. Tapi nampak lah. Tapi on Fury tu kita boleh nampak yang sebenarnya Umar punya, orang cakap Umar punya attack memang banyak land. Cuma saya banyak miss saya punya elbow je lah. Ada first tu yang awal-awal start tu, saya tengok, saya rasa kalau kena elbow tu dah langsung tidur. Yang masuk up elbow tu lah. Saya kick, dia masuk elbow masa tu. Memang tak dijangka lah. Betul cakap, bila kita dah kena, sebab kalau orang tak biasa pecah, bila kena dia dah kadang-kadang menggelupur, tak nak main, ataupun KO terus. Tapi sebabkan saya dah jumpa orang macam-macam yang saya dah lawan, kena penumbuk berat, kena elbow berat, kick pun berat, apa semua. Jadi benda tu macam dah biasa. Bila saya kena, memang pening. Saya akui benda tu memang pening, tapi saya boleh kontrol. Jadi saya tak tidur. Lepas saya jatuh tu, saya bangun, Fahri tekan lagi. Dia tekan dengan elbow apa semua kan. Jadi benda tu kena pandai jaga lah. Pandai set up apa semua. Lepas tu bila lah, mula saya tak tahu saya pecah. Bila dah habis round pertama tu, saya pergi kat corner man saya, tiba-tiba doktor naik. Doktor naik nak tengok saya, cakap alamak ni pecah ni. Sekali tak tahu bibir pecah. Bibir saya pecah macam tu kan. Pakai muka tak rasa pergi, pakai lah, lantak lah. Adrenaline adrenaline tengah tinggi kan, pakai lah. Masa tu saya kena pressure dengan saya punya coach. Dia kata kena menang, jangan kalah buat malu apa semua kan. Jadi saya pun nak kena menang lah. Memang masa tu saya all out habis-habis lah. Daripada orang pertama, orang kedua, orang ketiga saya tekan. Tak kisahlah kena elbow ke, kena punch ke, kena kick ke, saya masuk juga. Sebab masa tu pula first time saya main event besar macam Fury tu. Pula Dari situ yang memang nak orang cakap apa, elbow dengan elbow lah. elbow siapa kena lah. Betul. Masa tu match dia orang cakap memang macam match elbow saja. Only elbow allowed orang cakap. Tapi memang elbow balas elbow lah. Nampak lah. Tapi cuma saya pecah lah masa tu kan. Rezeki lah, tak ada salah. Sakit lah kena land tepat masa Fahri bagi tapi rezeki Umar menang. Sebab masa tu orang kata kenapa tak kena count. Sebab saya bukan jatuh boom terus tidur. Kalau ikut urus, saya jatuh boop bangun balik. Macam tu. Saya tak ada macam chicken dance ke, tak ada macam goyang-goyang, tak ada. Lepas saya kena tu pop saya bangun, saya steady balik. Lepas tu saya tak kena count. Kenapa orang cakap asal referee Malaysia tak count lah, pilih kasih lah, apa lah. Betul. Ada kat yang komen kenapa tak count. Sebab dia tak tahu macam mana rules dia. That's the explanation guys. Saya tak ada lepas kena elbow tu saya macam goyang. Tak ada. Betul. Nampak juga.
Okay, there's the explanation lah. Dia dah explain dah kenapa. Okay, faham. Okay, untuk Beyond, what do you expect for Beyond? InsyaAllah saya cuba buat yang terbaik di Beyond ni. Sebab ni second time saya fight event besar juga. Okay. First Fury lah kan? Ya, first Fury lah. Second Beyond lah. Beyond rezeki dapat. Sebelum saya tengok juga dorang hantar fighter-fighter yang kena 17 tu bro, kalau betul-betul fight hantar untuk wakil negara lah, kita akan hantar the real fighter punya. Betul. Kita banyak fighter, cuma level-level diorang lain-lain. Ada betul, international level, ada amateur level, ada semi pro level. Tapi saya tak tahulah macam mana boleh 17 tu boleh kena. Alhamdulillah Putra yang buat menang yang satu tu. Lepas tu ada next fight tu pula, fighter Malaysia yang second, Beyond berapa? Beyond 4 ke Beyond 5 ke Beyond 6? Tak ingat lah. Yang ada Kabilan, ada Izzat itu Zaki, Beyond, ada Beyond, Saikal. Beyond 6 tak sebab? Beyond 6 Beyond 6 maksudnya kot. Beyond 6 lah. Beyond 6. Okay, dia ada hantar fighter yang second elite. Itu memang sedap lah. Itu memang kita punya fighter international punya ni lah. Cuma ada rezeki dua ni, tak ada rezeki lah. Yang this one Beyond Madness yang saya tengok semua ni banyak fighter yang orang cakap apa, international punya level lah. Dah dapat lah dia punya. Dah dapat lah. Sebab majority saya tengok tu semua kawan-kawan. Oh ya. Ada seorang nama yang Hakim yang pernah KO kan Thailand. Oh ya. Dia lawan kat Kelantan, dia kena punch Thailand tu KO. Ush. Ada Ada daripada Apple American saya. Syarul apa nama dia? Saya pun lupa nama Apple tu. Syaiful. Lepas tu ada Daniel Kereta Kebal. Ada lagi Kellen, Kabilan. Putra ada? Putra kali ni tak main. Tak main. Tak tahu sebab apa. Mungkin sebab dia fokus pada Beyond 7, Beyond 8 je tu kot. Kabilan ada Kabilan ada lawan dengan Malaysia. Cuma satu problem dia Izil lah. Why? Kenapa kena lawan dekat, kita main kat luar negara, bawa nama negara kita, tapi bila fight macam kita tengok kat Indonesia, Malaysia jumpa Malaysia. Ada? Ada. Macam Beyond ni kita tengok Malaysia jumpa Malaysia. Bagi saya benda tu macam baik lawan Malaysia kat Malaysia je. Betul, kalau nak Malaysia lawan Malaysia, baik kat Malaysia. Malaysia baik kat Malaysia. Melainkan kalau dia buat macam Liga. Dua satu Malaysia, dua Indo, dua Malaysia. Let's say lah macam tu kan. Tapi pecah grup A dengan B. Tapi kalau jumpa final Malaysia, itu baru fair. Betul. Baru kita nak. Tapi kalau jumpa Malaysia lawan Malaysia, saya rasa macam kurang sikit lah. Kurang sikit. Baiklah kat Malaysia kan. Kat Malaysia. So after Beyond ada apa ya? Fury. Saya after Beyond tahun ni, alhamdulillah isteri saya dah buat jadual untuk saya fight lah. Okay. Dah susun. Okay, pada bulan ni saya akan lawan Beyond Madness. 24 bulan 4 saya akan lawan T-Fight. Okay. Lepas tu bulan 5. Bulan 5 saya akan lawan Fury 2. Fury 2 guys. Fury 2, saksikan siapa opponent, tak tahu. Surprise lah. Okay. Ada benda yang kita nak bincang sekejap lagi. Boleh. Ada surprise guys. Lepas tu lawan, I think sebab Beyond 7 saya tak dapat lawan sebab saya ada T-Fight. InsyaAllah nanti Beyond 8 ke Beyond 9 ke saya akan main lah. Tunggu wait and see lah. Okay, nantikan daripada Umar Al-Matin guys. So kita pun dah orang cakap dah penghujung lah orang cakap. Boleh. Dah penghujung. So kalau ada apa-apa nak tanya ke boleh je Umar. Kita nak borak lagi. Ada ke ataupun ada sedikit pesanan ke, nak pesan untuk opponent ke apa? Untuk opponent dengan untuk netizen. Okay, sila. Okay, kita tak payah tutup Umar kat sini. Kita cakap je. Okay, kepada opponent saya untuk Beyond Madness 3 Arti macam tu, Frankly, nama nickname Baby Guan. InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. The real fighter from Malaysia is coming. The real fighter guys. Kepada netizen yang tu, kalau korang rasa korang hebat sangat, korang pergi naik atas ring, korang try lah. Jangan nak gondam je. Okay, kadang-kadang saya baca komen menyampah agak. Saya pun manusia. Kita semua manusia. Lagi kita tak duduk kat kasut orang, kita tak boleh cakap macam-macam pasal orang. Betul. Yang buat fake account tu masalah tu. Betul. Tak gentle babe.
Berani turun ring lah. Okay. Aduh. Alright, itu saja daripada SG Podcast untuk SG Academy Podcast untuk kali ini. Terima kasih Umar. Sama. Terima kasih. So, ada masa kita akan invite lagi Umar. Boleh. After Beyond ke mana tahu. InsyaAllah guys, doakan saya menang untuk wakilkan Malaysia di Beyond Madness ni. Moga-moga ada kemenangan lah. Moga ada kemenangan. Okay. Itu saja untuk podcast SG Academy Podcast untuk kali ini. So, kita jumpa lagi dekat next podcast. Siapa? Kita tak tahu. Okay. Alright. Bye guys.